Siapa macam aku, bila brisk walk ke jogging ke, nampak orang lalu naik motor, naik kereta tapi tak tahu nak pandang mana. Sebab kau rasa awkward kan. Lepas tu bila nak pandang, kau rasa bersalah. Nak senyum ke? Tak. Lagi-lagi kalau awet pandang kan. Senang cerita, benda ni banyak kali lah berlaku kat aku. Sebab sebelum ni aku jogging, aku tak pakai spek ke apa kan. Sebab tak ada spek yang sesuai. Tapi lepas aku pakai spek untuk bersukan ni, tak kisahlah berlari ke, berbasikal ke, jangan berenang dah lah. Aku lebih confident nak jogging, lebih confident nak brisk walk, nak berjalan. Bila orang pandang pun orang tak tahu aku pandang mana. Cuma kadang-kadang bila orang lalu tu, kita kenalah pandang kan, senyum. Takut nanti dia senyum kat kita tak perasan. Sian brother tu. Spek ni brand daripada Capvoy. Dia ada banyak color, yang penting dia polarize. So bila dia polarize, dia boleh jaga mata korang. Cara check polarize dia macam ni. Kau tengok, nampak kan, ada timbul, tak ada kan. Itu maknanya spek mata ni memang betul-betul polarize. And lagi satu yang best, dia punya nose pad ni. Nose pad ni selesa, boleh adjust ikut saiz hidung korang. Dia getah yang lembut, so boleh pakai lama-lama. Dia punya lens ni besar, so dia punya viewing angle dia sangat luas. And spek ni pun tak berat, ringan je boleh pakai jogging lama-lama. Setakat jogging 3-4 jam tu no hal lah. Dapat full set siap hard case, kain dia, bag semua dapat lah. Termasuk tempat letak lens orang rabun ni. Harga pun murah, kalau kau tak percaya kau check kat link bawah tu. So jom kita jogging sama-sama.